Ramai orang Semenanjung menghina rakyat Sabah dan Sarawak yang bekerja di Semenanjung. Orang awam Sabah Sarawak pergi bekerja dekat Semenanjung, mereka tidak bekerja dengan orang Melayu, tetapi mereka bekerja dengan orang Cina. Merantau di Malaysia selalu dapat komenan macam ni. Dasar konoha, baliklah, janganlah dekat Malaysia menyampah, menyemak, jual diri, ini itu. Macam Halo, mana? bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Nah, di video kali ini teman-teman ada salah satu keluhan ya dari warga Sabah Sarawak dan juga warga Indonesia tentunya ya, yang selalu mendapatkan perlakuan yang tidak enak ya saat bekerja di Malaysia nih. Mungkin salah satu alasan juga ya orang Sabah dan Sarawak ini ingin berpisah dari Malaysia karena selalu dibedakan ya warga-warga Sabah saat bekerja di Semenanjung Malaysia. Nah, di video kali ini ada salah satu video dari channelnya The Wanderer yang saya tampilkan di sini teman-teman. Ini dia channelnya. Mari kita bantu ramaikan kembali channel ini agar channel ini makin besar lagi dan kita bantu dukung, bantu support juga channel ini. Nah, biar tidak penasaran ya teman-teman ya bagaimana orang Sabah Sarawak ini mengeluhkan ya tentang bagaimana perlakuan orang Semenanjung Malaysia, langsung aja saya tampilkan video lengkapnya di sini. Mari kita tonton bareng-bareng video itu. Ramai orang Semenanjung menghina rakyat Sabah dan Sarawak yang bekerja di Semenanjung. Merantau di Malaysia selalu dapat komenan macam ni. Dasar konoha, baliklah, janganlah dekat Malaysia menyampah. Di balik narasi kemegahan Semenanjung, tersimpan luka mendalam bagi warga Sabah dan Sarawak. Selama puluhan tahun, kekayaan minyak dan gas mereka dikuras habis melalui Petronas sejak 1974 demi menyubsidi gaya hidup di Barat, sebuah penjarahan ekonomi yang dibungkam dengan tangan besi sejak era Mahathir. Ironisnya, mereka yang menguras hasil buminya justru sering memandang rendah orang Sabah dan Sarawak, bahkan sering keliru menghina mereka sebagai orang Indonesia karena kemiripan bahasa. Inilah paradoks, Melayu Semenanjung, mereka gemar mencaci Indonesia, namun di saat yang sama, mereka sibuk merampok kosakata dan mengklaim budaya Nusantara untuk menutupi krisis identitas mereka sendiri. Banyak kali saya dengar ayat ini. Ayat ini sangat memedihkan banyak orang Sabah dan Sarawak, dan kebanyakan mereka sampai hari ini belum boleh jawab soalan ini dengan baik dan tepat. Saya nak beritahu begini. Ramai orang Semenanjung menghina rakyat Sabah dan Sarawak yang bekerja di Semenanjung. Ya, dihina nih orang. Betul? Selalu dia kata, kalau macam itu, rakyat Sabah dan Sarawak, kau jangan datang Semenanjung bekerja. Betulkah? Betul kan? Selalu rakyat Sabah dan Sarawak dapat perkara ayat begini kan. Kalau engkau orang dah belagak sangat, jangan datang ke Semenanjung cari kerja. Aku nak jawab dia mudah aja. Aku tengok mana-mana individu yang buat persoalan ini, maaf cakap, individu yang tanya, yang bagi tahu soalan ini, kau jangan datang Semenanjung cari kerja dekat Semenanjung. Aku tengok rata-rata 95% adalah kalangan Melayu Bumi Putra. Ini bukan resis, tapi saya buat analisa rata-rata yang cakap macam ni. Orang Sabah dan Sarawak jangan datang Semenanjung, bekerja di Semenanjung. Dia ada dua perkara dalam bekerja ni. Rakyat Sabah dan Sarawak bekerja dalam sektor kerajaan. Yang kedua, sektor swasta. Saya nak beritahu, rakyat Sabah dan Sarawak bekerja dalam sektor swasta. Yang selama ini kamu kata, kamu orang Semenanjung banyak datang membantu Sabah dan Sarawak. Ramai juga penjawat awam Sabah Sarawak bekerja di Semenanjung sekarang. Daripada polisnya, tenteranya, imigrationnya, semua ramai anak Sabah Sarawak juga bekerja di Semenanjung. So fair and square di situ. Tetapi untuk orang awam dia yang bekerja dekat Semenanjung, saya nak beritahu begini. Orang awam Sabah Sarawak pergi bekerja dekat Semenanjung, mereka tidak bekerja dengan orang Melayu,
Tetapi mereka bekerja dengan orang Cina dan orang Cina yang bayar gaji mereka. Kebanyakan dia kerja dekat kilang Cina, kerja dekat company Cina. Ini bukan resi tahu, ini hakikat dia. Bukan orang yang cakap jangan datang ke Semenanjung cari kerja. Dan orang Sabah dan Sarawak datang bekerja, membanting tulang, dibayar gaji sesuai dengan kepakaran, sesuai dengan kerja mereka. Bekerja dengan Cina tau. Orang Sabah dan Sarawak 100%, saya letak 99% datang ke Semenanjung bekerja dengan orang Cina. Yang mana orang Cina Semenanjung ini dicaci, dihina, suruh pulang ke Pulau Cina, dikatakan orang Cina Semenanjung komunis dan sebagainya. Sampaikan kamu tengok politik DAP kamu ratip tiap hari. Tetapi orang Sabah dan Sarawak datang ke Semenanjung, memajukan Semenanjung, bekerja dalam sektor swasta, bekerja dalam sektor yang orang kata 3D ni untuk membangunkan wilayah kamu bukan free juga. Dia kerja, dia dibayar gaji, dia juga sesuai dengan pekerjaan dia. Tetapi bukan kerja dengan Melayu, tetapi bekerja dengan Cina yang kamu orang main juga sentimen perkauman di sana. Nah, hati ya. saya nak tanya, yang saya tengok bagi soalan itu, jangan orang Sabah Sarawak datang Semenanjung, jangan kamu kerja dekat Semenanjung. Orang itu datang Semenanjung tapi bekerja dengan orang Cina. Bagi komen dekat bawah nih, kalau siapa yang saya cakap ini salah atau tidak. Komen ke bawah nih. Berapa banyak orang Sabah Sarawak datang bekerja dekat Semenanjung, bekerja dengan orang Melayu di Semenanjung. Tetapi yang komen halau orang Sabah Sarawak untuk bekerja di Semenanjung itu adalah kebanyakannya. Saya tengok komen 99% semua orang Melayu yang cakap macam itu. Nah, itu dah. Merantau di Malaysia selalu dapat komenan macam ni. Dasar konoha. Baliklah, janganlah dekat Malaysia menyampah, menyemak, jual diri, ini itu. Macam-macam lah. Jadi banyak juga orang yang macam nak buat konten. Dan kakak-kakak kita yang ada kat dalam tu pun ada juga yang tanya macam, Sab, kau tak sakit hati kah? Sab, kau ada down tak orang cakap macam tu? Kalau jadi aku, mental aku down lah ada orang komen macam tu. Orang komen macam mana pun, itu hak dia. Kita tak boleh kontrol. Satu je tujuan kita. Kita nak buat apa? Kita nak buat konten kan? Kita nak share. Konten aku adalah konten yang sembang jelas sebetulnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang menilai aku buruk, kalau ada orang yang komen dekat ruangan konten aku, video aku yang macam tu, okey, mula-mula dulu memang aku ada rasa down lah, kenapa orang ni macam ni. Tapi bila masa aku fikir macam, itu kan hak dia. Okey, benda yang kita tak boleh kontrol, jangan kita kontrol. Yang kita boleh. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada pihak-pihak media yang hadir hari ini. Saya Mutapen selaku Setiausaha Agung MIMTA, Malaysian Indian Metal Traders Association. Okay. Kami berkumpul di sini hari ini sebab kita dah dekat 20 tahun tak dapat pekerja asing untuk sektor barang-barang lusuh. Okay, dah saya rasa kalau nak ikutkan dah 3 menteri dah bertukar. So kita pun dah dengan kita pun dekat 20 tahun dah minta dengan setiap menteri baru yang masuk. Menteri Sumber Daya Manusia dengan Menteri Dalam Negeri. So masalah ni dah tahap yang puncak dah sekarang. Kita dah tenat. Memang semua ahli-ahli minta selaku peniaga barang-barang lusuh ni dah tenat. Betul-betul dah tenat. Kita pun dah tak tahu apa kita boleh buat lepas ni. Sebab kita nak nak katakan kita nak ajak pekerja warga negara Malaysia. Memang kita dah buat. Tapi diorang tak nak datang kerja dengan sektor ni. Kita nak buat macam mana? Takkan kita nak paksa orang Malaysia untuk kerja. So, kita terpaksa pakai pekerja asing. Lagipun, bila kita menggunakan pekerja asing, kita kena bayar levy. Kita kena menyediakan tempat penginapan untuk diorang. Kita kena bagi makanan untuk diorang. So, kos pun tinggi. Berapa kita nak ada kos tinggi dalam perniagaan? Kalau boleh, kita nak pakai pekerja Malaysia pun. Tak perlu bagi semua. Tak perlu bagi penginapan, tak perlu bagi makan. Kita boleh bagi je gaji 2,000 lebih untuk diorang kerja. Tapi tak ada yang berminat.
bukan masalah kita. Dia orang tak berminat untuk kerja sektor 3D sebab mungkin disebabkan kerja ni ada banyak habuk, ada kekotoran. Itulah keluhan pahit warga Sabah, Sarawak, dan TKI Indonesia. Nah itu dia teman-teman ya, videonya udah kita saksikan bagaimana orang Sabah mengeluhkan tentang bagaimana orang-orang Sabah yang bekerja di Semenanjung Malaysia. Jadi memang itu ya, perlakuannya selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dan juga selalu ada aja ya perlakuan-perlakuan yang tidak baik juga kepada tenaga kerja Indonesia. Selalu dibilang konoha lah, apalah pokoknya ya. Banyak sekali perlakuannya teman-teman. Jadi bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar, dan video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian isi konten. Dari itu saya mohon dukungannya dari kalian semua untuk bantu subscribe channel ini agar channel ini makin baik lagi ke depan. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah bantu dukung dan bantu subscribe channel ini. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.